Assalamualaikum dan hai semua, saya Nur Syaratul dan saya bersama Ifa. Hari ini kami akan membincangkan tentang topik solat tarawih. Sebelum tu, saya nak tanya, selalu Ifa solat tarawih dekat mana ya? Ifa selalunya solat tarawih dekat Masjid Jami' Gemas. Oh, kalau Syaratul pula solat tarawih dekat Masjid Londa. Okey, mari kita teruskan dengan soalan. Apakah hukum solat tarawih? Hukum solat tarawih adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut dalam Islam. Oh, walaupun sunat muakkad, kiranya sunat muakkad ni sangat dituntut lah kan? Ibarat rugi besar lah kalau kita tinggalkannya. Ifa, mana lagi baik sama ada 8 rakaat ataupun 20 rakaat? Dua-dua sah dan mengikut sunnah. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i dengan jumhur ulama, lagi better kalau kita solat 20 rakaat. Tapi Nabi Muhammad pun pernah je solat 8 rakaat. Yang penting kita boleh kekalkan momentum kita untuk kekal tenang dan boleh ikut tertib. Ifa, boleh tak saya nak tanya, jumhur ulama tu apa ya? Jumhur ulama tu maksud dia kesepakatan ulama, tapi dari segi majoriti sahaja. Tapi kalau ijma' ulama pula, dia memang keseluruhan ulama dan dipersetujui dan disepakati. Oh, baru saya tahu. Okay, kalau kita berada di situasi ni, contohnya kita terlewat datang ke masjid, tapi kita tak solat isyak lagi. Apa yang patut kita buat? Kita perlu solat isyak dulu, sebab solat isyak tu solat yang wajib, solat fardu. Lepas tu barulah kita join solat tarawih dengan jemaah. Oh, maknanya kita kena selesaikan solat fardu dulu lah baru boleh join jemaah. Betul. Okay, Ifa, mana lagi penting sama ada solat rawatib ataupun solat tarawih? Kalau ikutkan dulu sunat muakkad, tapi solat rawatib lagi penting sebab dia macam melengkapkan solat fardu kita. Dia tutup cacat celah daripada solat fardu kita. Lepas tu, yang ni kita memang ada dalam setiap orang. Kalau tarawih kita buat pada bulan Ramadan sahaja. Oh, kiranya solat rawatib ni pun penting jugalah kan? Betul? Dia ibarat ikan kecil dengan ikan besar. Ikan kecil ni solat tarawih, ikan besar ni solat rawatib. Jadi kalau kita tangkap ikan kecil je solat tarawih, jadi rugilah. Kita dah tinggalkan solat rawatib. Jadi kita boleh solat rawatib dulu, baru kita pergi solat tarawih. Oh, baru saya tahu. Terima kasih Ifa. Harap persoalan yang dibincangkan ni terjawab. Itu saja daripada kami. Bye-bye.